Kenapa semua datang? Diorang semua nak ikut sama. Kau bagi tahu diorang ke? Aku bagi tahu Ehsan je masa dia datang kedai semalam. Lepas tu aku bagi tahu kawan-kawan yang lain. Iya, asyik. Macam ni. Bahagian ni aku pergi. Hangat betul perbincangan ni. Semua nak jadi penghibur jalanan ke? Cara cepat dan mudah untuk kumpul duit. Betul. Iya ke? Iya. Siapa kata? Abang Is. Ros, angkat kain. Dah nak hujan. Dah, Pa. Semua dah sedia. Jom. Hai, jom ke mana? Tak nampak ke dah nak hujan? Nak buat apa ni? Bosanlah. Alang-alang dah hujan dan korang pun dah bersedia. Apa kata hiburkan akak? Biar akak tentukan bagus atau tidak persembahan korang. Bagus tu. Boleh juga. Kenapa Kak Ros? Dah merdu. Ya, tak sedap. Sumbang. Tapi saya rasa saya nyanyi banyak sedap. Saya suka. Itu memang yang rasa. Orang yang dengar rasa tak sedap, tak adalah dapat duit. Betul kau cakap. Korang nyanyi tak sedap. Baiklah aku. Eleh kau. Mungkin kita perlu ada muzik. Macam bunyi gitar. Betul. Tapi kita tak ada gitar. Satu alat muzik pun kita tak ada. Alah, kalau ada pun bukan kita tahu main. Betul tu. Jadi gimana? Nak ada bunyi muzik? Boleh je. Ikut akak. Maun. Ni apa tu? Hei, apa bising-bising ni? Ini bukan bising. Ini irama muzik. Kita orang kan penghibur jalanan. Kami adalah Baskar Kampung Durian. Kelakar lah korang. Siapa yang ajar guna barang-barang ni? Kak Ros. Baiklah, teruskan. Semoga berjaya. Jom. Ai, kenapa dah senyap?